Hey, what's up guys? Selamat datang ke channel Amateur Rise. So, hari ni aku akan buat konten unboxing kotak Monster yang aku beli dekat Monster Life. Hari tu masa dapat kad 1 free bulanan. So, kalau kau suka video ni, jangan lupa subscribe, like dan share dekat kawan-kawan korang. Jom kita buka. Let's go. So, inilah dia. Di bahagian depan kotak ni ada tulis unboxing moment. Dia suruh buat video. Kalau ada barang damage, kita boleh return. Kalau okey lah. Sudah dapat barang okey, kita terima. Tinggal kita akan buka. Cuba teka korang barang apa aku beli. Tengok dekat thumbnail YouTube pun korang dah tahu. Tapi korang tahu tak apa surprise dalam kotak ni? Yang special ni adalah kad rare. Sebab kad rare ni dia susah nak dapat. Monster kata akan ada setiap bulan ada kad design lain-lain. So jadi memang rare gila lah. Ni adalah sleeve. Okay, ni sleeve. So ini adalah yang paling yang kita nak. Okay, terbaik. So kotak ni kosong je, tu je. Aku beli deck box, sleeve dan ada kad rare. So kotak ni kita akan letak tepi. Kotak kosong, kita akan unboxing yang mana dulu? Okay, kita akan unpack sleeve dulu. So aku akan adjust sikit. Okay, nampak background. Inilah dia sleeve. Kita akan buka dulu. Sorry sebab kuku aku hitam, sebab terkena tukul besi, sakit. So jadi hitam macam tu. Okay, inilah dia. Ada 3 design yang berbeza. First kali kita ada design boboiboy jam watch warna orange semua. Ni dia belakang. Sini ada macam Comet boboiboy, very nice. Dan kini ada design ke semua karakter monster. Boboiboy, Megamato, Papa Zola, Mama Zola, Mama Zilla, Pipi Zola. Okay, kita akan keluarkan satu dulu. Ni kita tepi bubble wrap. Di sini ada berapa karakter monster. So kita tengok material sleeve dia macam mana. Kita akan keluarkan satu sebab kita nak tengok material dia. Sangat canggih, geng. Material dia sangat lawa. Dia sangat lembut sleeve ni. Dia memang agak lembut lah orang kata. Okay, ini sleeve. Kita letak tepi. Nanti kita akan cuba masukkan kad. Kita akan unboxing starter deck. Bukan deck box. Deck box. Inilah deck box Papa Zola. Kita akan buka. Selotip dia sangat susah. Kita akan potong dengan berhati-hati supaya tak tercalar deck box tu, sebab dia ada plastik. So terlindung juga deck box ni. Okay, kita akan buka deck box. Plastik dia punya plastik ni. Okay, kita akan buka cimu board dulu sekali. Cimu board kita akan buka dulu, bubble wrap dia. Tapi aku akan buka Papa Zola dulu. Tengok mana satu. Korang rasa nak yang mana? Aku akan buka cimu board kot dulu. Kita tengok isi dia ada apa. Antara dua-dua ada plastik terlindung. So kita akan tengok kotak dia. Very nice. Semuanya keadaannya okey. Terima kasih Monster kerana wrapping barang ni dengan baik. Kita akan buka cimu board dulu. Plastik dia kita akan buka. Kita akan keluarkannya. Wow, nampak comel juga ya. Pink dengan warna putih. Tada. Besarnya mata dia cimu board. So ini bagi depan, bagi tepi, bagi bawah, dan bagi atas dia tulis Monster Galaxy Card dan Deck Box. Dan bahagian belakang kuasa di tanganmu, tarikh 2025. So kita akan tengok apa isi dalam dia. Okay. Wow, dah nampak dah. Ini adalah card divider. Okay. Function dia untuk asingkan card dalam tu. Okay. Kita akan keluarkan ada HP marker. Ini tada, ni keras punya. Nampak? Very nice. So kita akan keluarkan kad dia. Menggigil. Tak sabar nak tengok. 3,
2, 1. Tada! Wow, very nice. Cantik kan? Dia punya holo dia cuma foil, tak ada texture Monster Galaxy kat yang sekarang. Korang boleh tengok dengan dekat, kepuasan korang boleh tengok betapa kemasnya tekstur dia. Okey, belakang okey, depan okey, tak apa, kita letak di tepi. Okey, cima board selesai. Kita tengok pula si Papa Zola. Kita akan buka plastik dulu Papa Zola ini. Okey, kita akan keluarkan Papa Zola ini daripada plastik. Okey, dekat bahagian depan ada muka Papa Zola, bahagian bawah, bahagian tepi kanan Papa Zola, bahagian kiri Papa Zola, dan belakang dia kuasa di tanganmu, dan atas dia sama macam cima board. Kita akan buka, di dalamnya ada card divider. So korang tahu apa function divider ni? Untuk asingkan card. Memang nice. So kita keluarkan dia punya HP marker, material keras. Oh yeah, ni dia, menggigil kita. Tak sabar nak tengok art dia. Belakang pun nampak cantik. 3, 2, 1. Wow, Papa Zola dengan Mama Zilla dia pakai suit super. Okay, memang cantik. Fashion ke letak dalam trombon. Tapi memang kad ni memang sangat cantik lah holo dia. Belakang sangat hebat, terbaik. Okey, HP marker kita letak biar ada dekat luar. Kita buat background. So inilah the moment comes true. Kita akan buka selotip dia. Padahal scraping card je dalam ni. Kita punya bubble wrap ni memang selamat lah. Monster memang terbaik lah. Dia faham nak menjaga kondisi kad ni. Sebagai kolektor, kad ni dah lawa. So kalau kad dah lawa, memang kena jaga baik-baik. Sleeve, nasib baik Monster ada buat office sleeve. Nampak bubble wrap memang tebal, walaupun sekeping kad. Tapi memang Monster memang paling keren. Ada, ini dia. Ini kad dia, kad limited rare. Kita akan buka selotip dia, ada plastik. Okay, supaya kita tak kena kad ni, kita boleh potong pada atas lah. Potong pada atas. Okay, biar aku cuba tarik dulu. Tak boleh lah, kena potong lagi. Aku takut kena cut je. Tada. Ok dah, cut pun dah tercabut tu. Kita akan keluarkan cut. Ok, dah ada lubang. Tada. Menggigil bro, menggigil. Belakang ok. Ush. Menarik juga kan design dia. Boy sorry, memang padu. Korang tengok kad ni memang cantik kan. Dia punya holo dia, kad ni jenis foil, very nice. Tada. So kita akan cuba masukkan sleeve daripada Monster Galaxy card. Kita masukkan. Tada. Inilah dia function sleeve. Masukkan dalam kad supaya kad akan terlindung dan tak akan koyak, dan dia selamat dalam sleeve ni. Memang terbaik Monster. So ini dia keseluruhan aku beli dekat Monster Live hari tu. Aku cuma nak dapatkan kad dia. So memang deck box ni dengan sleeve memang aku belum ada lagi. Memang ada first time lah dapat. So pendapat korang macam mana dengan design Monster buat ni? Kad dia memang lawa, dia punya finishing memang kemas. Tada, 3 kad holo. Tapi memang kad holo ni zaman sekarang tak ada texture. Kenapa ya? Tapi still cantik jugalah. Nampak lah kad tu nampak mahal. So terima kasih kerana menonton. Kalau suka video ni jangan lupa like dan juga subscribe untuk lagi banyak konten video. Dan jangan lupa share dekat kawan-kawan je. Terima kasih kerana menonton.